Assalamualaikum. Kami bawakan perkembangan terkini mengenai persiapan bagi musim haji 2025. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menetapkan tarikh akhir kemasukan bagi jemaah umrah pada 13 April 2025 dan tarikh akhir keluar adalah pada 29 April 2025. Langkah ini adalah sebahagian daripada usaha persiapan yang lebih meluas menjelang Haji 2025 iaitu 1446 Hijrah. Menurut kenyataan rasmi, tarikh-tarikh ini bertujuan untuk memastikan kelancaran jemaah dari musim umrah ke musim haji. Jemaah yang gagal keluar sebelum tarikh 29 April 2025 akan dianggap melanggar peraturan imigresen dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Bagi memastikan kematuhan peraturan, Kementerian Haji dan Umrah turut memberi amaran kepada syarikat serta penyediaan perkhidmatan haji dan umrah bahawa mereka berisiko dikenakan denda sehingga RM100,000 jika gagal melaporkan mana-mana jemaah yang tinggal lebih masa. Akhir kalam, jemaah haji tergesa untuk merancang perjalanan mereka dengan teliti dan memastikan umrah mereka diselesaikan sebelum 29 April 2025. Semua pihak yang terlibat diharap mematuhi tarikh yang ditetapkan untuk memastikan proses haji 2025 berjalan lancar dan selamat. Ini adalah berita terkini daripada Arab Saudi. Ikuti kami untuk info yang lain. Like, komen dan sharekan video ini. Kemara Sufa, teman kemara suci anda.